Portable air pump yang terbaru ni boleh charge 16 biji tayar dengan satu single charge. Siap ada display guys. Ini adalah portable air pump terbaru model H101 dengan bateri kapasiti 10,000 mAh dan ia boleh pump sehingga 16 biji dengan single charge. Pump ni berbeza dengan daripada model yang lain dengan adanya ciri smart auto stop. Kita boleh preset berapa pressure nak dan nanti bila dah penuh dia akan auto stop. Korang tengok kat sini ada 6 mode korang boleh pilih nak pump tayar kereta, motor, basikal, bola dan boleh custom juga ikut kesesuaian kereta korang. Kalau korang tak biasa dengan unit PSI, boleh tekan kat sini untuk tukar unit lain. Bukan tu je, portable pump ni dia lengkap dengan lampu LED 3 mode cahaya. Korang boleh guna waktu emergency. And kalau bateri phone korang tiba-tiba habis kan, korang boleh jadikan dia sebagai power bank. Mantap kan? Dalam kotak korang akan dapat device ni, ada charging cable type C, hose, beberapa jenis nozzle dan juga dust proof bag. Dan actually pump ni memang compatible dengan semua jenis kenderaan, daripada sekecil-kecil bola sehinggalah sebesar-besar tayar pickup truck. And kita semua sedar portable pump ni memang penting terutamanya waktu emergency. Dan setiap kereta wajib ada satu unit. Kalau korang nak cuba, link saya dah sediakan kat bawah.